A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka yasir. Allahumma tammim bil khair, Allahumma tammim bil khair. Amma ba'd. Dan hormati semua para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita berbicarakan tentang bulan Ramadan. Adakah bahagianya jika ibadat puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ada persiapan yang perlu kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terindah untuk kita. Yang pertama, kita perbetulkan niat kita. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang itu mengikut apa yang dia niat. Jika hati dan niat kita telah berfokus untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, maka Allah Taala akan ganjari kita dengan pahala. Maka amal perbuatan kita selepas itu pasti menjurus kepadanya. Dan kita persiapkan niat kita untuk menghadapi Ramadan ini dengan kita melakukan ibadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana niat puasa pada bulan Ramadan. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada esok hari pada bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pasti ibadat yang kita lakukan ini kita lakukan kerana Allah Ta'ala. Maka perlu kita perbetulkan niat kita. Kita melakukan ibadat bukan kerana orang tengok, bukan kerana sebab takut kepada orang dan sebagainya, tetapi kita buat kerana kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita di bulan Ramadan ini, kita melazimi zikrullah. Kita banyakkan hidupkan siang harinya serta malamnya dengan kita menyebut nama Allah, dengan kita berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah taala, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah itu, dengan zikrullah itu, hati kita tenang dan tenteramlah hati manusia. Maka di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, kita lazimilah mulut lidah kita ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut subhanallah, dengan menyebut alhamdulillah, dengan menyebut la ilaha illallah dan sebagainya, kerana hati kita akan tenang dan tenteram dengan asbab kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kita ingin menjadikan Ramadan kita Ramadan yang berkualiti dengan cara kita mempelajari hukum hakam puasa, yakni ilmu agama berkenaan dengan puasa. Contohnya hukum hakam yang berkaitan dengan puasa dan fadilatnya. Dan jika ada kemusykilan, jika ada ketidakfahaman, maka jangan malu, jangan segan untuk kita merujuk kepada mereka yang lebih arif. Dan tujuannya kita menuntut ilmu ini supaya apa yang kita amalkan dalam bulan Ramadan, dalam kita melaksanakan ibadat puasa itu lebih bermakna, dan bulan Ramadan kita lebih dihayati lagi. Seperti mana kata Umar Ibn Aziz, barang siapa yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerosakan daripada mendatangkan kebaikan. Maka seeloknya kita
sebelum kita berada di bulan Ramadan ini, kita telah mendalami hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadat puasa ini. Moga-moga puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di bulan Ramadan ini, kita ingin jadikan ianya Ramadan yang berkualiti, yang berkesan, dengan cara kita lazimi qiyamul lail. Seperti mana kata Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam, serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Maka kita bermujahadah untuk bangun malam. Sebelum tibanya Ramadan, kita dah mula akan latihan. Lebih-lebih lagi kita bermujahadah di bulan Ramadan dengan kita memenuhkan siang dan malamnya dengan ibadat untuk kita mencari pahala sebanyak-banyaknya. Hal ini bagi mengelakkan diri kita daripada lihat untuk bangun malam di bulan Ramadan dan memudahkan kita untuk bangun bersahur. Maka kita dah latihkan diri kita dengan berqiyamul lail sebelum Ramadan lagi, dan dalam bulan Ramadan kita akan menjadi satu kebiasaan pada diri kita untuk kita berqiyamul lail. Kata Dr. Said Al-Affani berkata, kita mendapati golongan salaf yang terdahulu menyambut Ramadan dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali kepadanya dengan mengerjakan ketaatan, dengan memperbaiki diri sama ada dalaman atau luaran, dan bersedia dengan bersungguh-sungguh melakukan ibadat puasa, solat, membaca Quran, berzikir dan semua jenis ibadat di bulan Ramadan ini. Begitu juga kita harus tanamkan dalam diri kita untuk tidak berazan untuk tidak meninggalkan sahur. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu semua, sesungguhnya pada waktu sahur itu terdapat keberkatan. Maka kita berazan pada diri kita untuk kita tidak meninggalkan sahur, walaupun minum air kosong sahaja, tetapi oleh kerana barakah yang ada pada waktu sahur, kita tetap tidak meninggalkannya. insya-Allah kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam menjadikan Ramadan kita Ramadan yang berkualiti, agar ianya diterima oleh Allah Ta'ala, kita bersederhana semasa berbuka puasa. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kufur kepada Tuhannya. Maka di bulan Ramadan ini sayubialah kita bersederhana semasa kita berbuka puasa. Janganlah kita berbuka puasa dengan mengikut hawa nafsu kita, yang akhirnya kita akan membazir, dan sesungguhnya membazir itu adalah perbuatan syaitan. Begitu juga di bulan Ramadan ini kita banyakkan berdoa, memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa supaya Ramadan kali ini dapat dimanfaatkan sebaiknya, dan memohon kepada Allah supaya diri kita dan keluarga kita sehat sepanjang bulan Ramadan. Seperti mana yang kita biasa kita dengar, iaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab ini dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Itulah yang kita lakukan, iaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberi peluang bertemu dengan bulan Ramadan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan peluang kita untuk beribadat pada bulan Ramadan dalam keadaan kita sehat. Ini kerana dalam keadaan sehat kita dapat melaksanakan ibadat seperti berpuasa, solat, membaca Quran dan berzikir secara maksimum. Begitu juga kita
sebelum kita melangkah di bulan Ramadan ini, kita telah melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sering leka dengan pelbagai urusan dan godaan dan kesibukan dunia. Oleh itu kita disuruh supaya bertaubat, seperti mana pesan Nabi kita, setiap manusia itu tidak terlepas daripada melakukan dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat. Itulah langkah yang kita lakukan sebelum kita menyambut Ramadan. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah. Kita melakukan niat yang bersungguh-sungguh untuk menjadikan Ramadan lebih baik daripada Ramadan ini, lebih baik daripada sebelumnya. Dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mempelajari hal-hal berkaitan dengan puasa, supaya ibadat yang kita lakukan menepati apa yang dikehendaki oleh syarak dan tidak menjadikan ibadat kita itu sia-sia. Begitu juga kita bersedia dari segi persediaan fizikal kita, kerana bulan Ramadan ini memerlukan kekuatan fizikal yang banyak. Satu daripada persediaan puasa pada bulan Ramadan ialah kita berpuasa pada bulan Sya'ban. Allah, Aisyah radhiyallahu ta'ala menyebut, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat baginda berpuasa sunat lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Itulah langkah-langkah yang kita lakukan sebelum Ramadan. Namun begitu juga kita lakukan dengan kita merancang aktiviti kita di bulan Ramadan pada tahun ini dengan aktiviti yang bermanfaat, yang mana aktiviti tersebut dilakukan secara individu ataupun secara beramal ramai dan mengoptimumkan peluang beribadat. Itulah cara kita menyambut bulan Ramadan, dengan harapan Ramadan yang kita, ibadat puasa yang kita lakukan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga perlu berniat pada malam hari, iaitu berniat ingin berpuasa pada esok hari. Niat adalah syarat diterima ibadah. Tanpa niat, semua ibadat adalah sia-sia. Niat melakukan ibadah adalah berbeza daripada menyebutnya. Lafaz nawaitu sawma ghadin itu bukanlah niat, ianya adalah sebagai lafaz. Sebaliknya adalah sebutan niat, iaitu niat tercetus di dalam hati kita. Innamal a'malu binniyat. Maka lakukan niat puasa pada setiap malam. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Hanbali, niat puasa Ramadan perlu dilakukan pada waktu malam, iaitu selepas waktu maghrib hingga subuh. Nabi SAW berpesan, sesiapa yang tidak berniat pada malam sebelum subuh, puasanya tidak diterima. Sebaliknya, menurut Imam Hanafi, niat puasa Ramadan boleh dilakukan selepas subuh sehingga sebelum zuhur. Begitu juga kita melakukan ibadat puasa ini dengan kita ikhlas berpuasa kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, berniat puasa kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadat bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sia-sia dan tidak bernilai. Nabi SAW telah menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal perbuatan kita kecuali apabila dia dikerjakan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap pertemuan dengannya. Dan begitu juga kita tidak terpengaruh dengan pujian ataupun kritikan orang lain. Berpuasa hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak berpuasa kerana mengikut ataupun takut dengan kritikan orang lain. Hindarilah perasaan riak, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang berpuasa ataupun tidak. Oleh itu kita tidak perlu menunjukkan apabila kita berpuasa. Itulah beberapa perkara yang perlu kita lakukan supaya ibadat yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menjadikannya ianya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana hadis Nabi SAW
kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal atash. Betapa ramai orang yang berpuasa itu dia tidak dapat kecuali lapar dan dahaga. Itulah akibatnya kita melaksanakan ibadat puasa kita itu dengan tidak melakukan dengan penuh keikhlasan dan menepati apa yang dikehendaki oleh syarak. Maka 6 golongan manusia pada bulan Ramadan ini sebagai panduan kepada kita. Yang pertama, rindukan Ramadan. Golongan yang pertama iaitu golongan yang rindukan Ramadan. Golongan ini menanti saat kedatangan Ramadan dan gembira apabila tiba waktunya Ramadan. Mereka bersungguh-sungguh melakukan pelbagai ibadat sepanjang bulan Ramadan. Golongan ini mendapat banyak kebaikan. Golongan yang kedua di bulan Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan biasa. Keadaan mereka sama sahaja semasa bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ibadat mereka tidak meningkat daripada Ramadan sebelum ini. Golongan yang kedua ini adalah golongan yang rugi kerana mereka ini berada dalam bulan Ramadan tidak membawa erti kepadanya. Yang ketiga, berpura-pura alim pada bulan Ramadan. Golongan ini mereka rajin beribadat pada bulan Ramadan, tetapi selepas Ramadan mereka melakukan dosa. Inilah golongan yang tertipu dengan syaitan, kerana golongan ini hanya melakukan ibadat kerana bulan Ramadan, tetapi di luar Ramadan, selepas Ramadan kembali melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu golongan ini golongan yang berpura-pura alim pada bulan Ramadan. Golongan yang keempat, sekadar menahan lapar dan dahaga. Mereka menahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi tidak menahan diri daripada melakukan dosa dan maksiat, seperti mengumpat, menghina dan memfitnah. Seperti mana hadis yang saya bacakan tadi, kam sha'imin laysa lahu min siyamihi ila al-ju' wa atash. Betapa ramai orang yang puasa itu dia tidak mendapat apa daripada puasanya, hanya lapar dan dahaga. Kerana apa? Kerana tidak menahan diri daripada dosa seperti mengumpat, seperti menghina dan memfitnah. Itulah orang golongan ini, hanyalah puasa itu dia hanya dapat menahan lapar dan dahaga sahaja. Alangkah ruginya golongan tersebut. Pahala berkurangan ataupun pahala kosong pada bulan Ramadan. Dan seterusnya golongan yang kelima, golongan yang tidak memanfaatkan waktu. Golongan ini banyak tidur pada siang hari dan pada malamnya banyak berhibur, bersongon-songon. Golongan yang rugi pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang hadir penuh dengan keberkatan, penuh dengan kebaikan. Dan mereka banyak menghabiskan hidup di bulan Ramadan ini dengan perkara sia-sia, dengan perkara yang tidak mendatangkan pahala, perkara yang tidak mendatangkan manfaat, maka ianya rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keenam, tetap melakukan maksiat pada bulan Ramadan. Mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala dan tidak peduli berkenaan sembahyang, berkenaan dengan puasa, tetapi masih mengaku sebagai seorang Islam. Golongan yang keenam ini golongan yang hina, kerana mereka masih tidak melakukan ibadat walaupun di bulan Ramadan, dan mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli tentang amal ibadah, tidak peduli tentang sembahyang, tidak peduli tentang puasa dan sebagainya. Mereka ini hanya mengaku sebagai seorang Islam dan mereka adalah golongan yang hina. Na'udzubillah. Maka inilah kita di kalangan golongan manusia yang rindukan bulan Ramadan, rindukan kedatangan bulan Ramadan. Kita gembira dengan tibanya waktu Ramadan dan kita bersungguh-sungguh melakukan pelbagai ibadat pada sepanjang bulan Ramadan. Moga-moga kita mendapat banyak kebaikan, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mahu menjadikan golongan yang lain yang menganggap bulan Ramadan
adalah bulan biasa, golongan yang berpura alim pada bulan Ramadan, golongan yang sekadar menahan lapar dan dahaga, golongan yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, dan golongan yang melakukan maksiat pada bulan Ramadan. Ruginya kita, ya. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita semua daripada golongan yang mendapat redha Allah di bulan Ramadan, mendapat keampunan Allah di bulan Ramadan. Begitu juga kita di bulan Ramadan ini, kita ingin melaksanakan semua perintah Allah dan suruhan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, termasuklah dalam perkara sunat. Kita mahu melakukan, kita melaksanakan makan sahur dengan cara kita pilih makanan yang halal, makanan yang berzat, makanan yang memperolehi makanan itu dengan cara yang baik, seperti mana firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, fannaru aula, neraka lebih layak untuknya. Maka kita bangun sahur, makan sahur yang cukup sepanjang bulan puasa ini, supaya tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, dan sebagian tubuh kita tidak dan mendapat bekalan makanan mampu cair selama 14 jam. Oleh itu makan sahur amatlah penting sebagai bekalan untuk kita, walaupun ianya sunat dilakukan. Dan kita melewatkan waktu sahur dengan cara, selama waktu antara sebelum azan dan sahur adalah sekitar 50 bacaan ayat Al-Quran ataupun 10 minit hingga 15 minit. Ini dijelaskan daripada hadis Zaid bin Sabit. Beliau berkata, kami bersahur bersama Nabi, selepas itu baginda solat. Anas bertanya, berapa lama selang waktu antara azan dan sahur? Zaid menjawab, sekitar bacaan 50 ayat. Itulah aktiviti yang kita lakukan di bulan Ramadan, termasuklah kita lakukan solat subuh. Dan janganlah kita tidur selepas bersahur, kerana tidur selepas bersahur ini membuatkan kita terlewat untuk solat subuh pada waktunya. Waktu sepatutnya digunakan untuk kita menyiapkan diri bersolat subuh berjemaah. Juga solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Selepas azan subuh kita digalakkan supaya solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi SAW menyatakan 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Solat subuh berjemaah di surau. Siapa yang menjaga solat subuh dan dijamin oleh Allah Ta'ala akan masuk ke syurga. Nabi SAW menyatakan, sesiapa yang solat 2 waktu, iaitu solat subuh dan asar, akan masuk ke dalam syurga. Kita juga memenuhkan Ramadan ini dengan perkara seperti membaca Al-Quran, dan kita membanyakkan membaca Al-Quran, membacanya dengan cara tertib. Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan orang Islam, orang yang beriman, perlulah menyibukkan diri dengan membaca, mempelajari dan menghayati Al-Quran. Rasulullah SAW seringkali menangis ketika beliau membaca ataupun mendengar bacaan Al-Quran dibaca. Baginda pernah menyatakan, orang yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan masuk ke dalam api neraka. Kita berusaha menghayati, menangis ketika membaca ataupun mendengar bacaan Al-Quran. Bagaimana kita melihat contoh daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lakukan. Maka di bulan Ramadan ini kita penuhkan siang harinya dan malam harinya dengan membaca Al-Quran, kerana Al-Quran ini memberi syafaat kepada kita. Begitu juga kita memenuhkan bulan Ramadan ini dengan kita mencari ilmu, menuntut ilmu, kerana kepentingan ilmu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan darjat orang yang berilmu. Dan dan dengan ilmu itu kita mendapat petunjuk Al-Quran. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata dalam nada orang yang diberi ilmu. Dan orang berilmu itu adalah pewaris Nabi.
Nabi SAW telah berpesan, al ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris Nabi. Orang yang berilmu itu lebih penting daripada ahli ibadat. Nabi SAW membandingkan keutamaan orang berilmu daripada ahli ibadat adalah seperti keutamaan diriku daripada orang yang lebih rendah dari kalangan sahabatku. Itulah kepentingan kita menuntut ilmu dalam kita menjadikan Ramadan kita Ramadan yang berkualiti, Ramadan yang berkesan. Dan begitu juga orang yang menuntut ilmu dimudahkan jalannya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bertujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya menuju syurga. Malaikat juga meletakkan sayap-sayapnya ke atas kepala orang yang menuntut ilmu, tanda redha dengannya. Dan orang yang menuntut ilmu itu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang keluar mencari ilmu, dia berada di jalan Allah sehinggalah dia kembali. Allah Ta'ala menghendaki kebaikan orang yang faham tentang ilmu agama. Nabi SAW, siapa yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan faham tentang Islam. Itulah pentingnya ilmu dalam kita melaksanakan ibadah puasa kita, supaya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya ibadat yang kita lakukan di bulan Ramadan dan ibadat yang lain yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti syaratnya ialah kita lakukan ibadat tersebut mukhlishina lahuddin, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan dengan sepenuh hati kita, bukan melakukan kerana ingin tunjuk kepada orang lain. Jadi kita buat kerana kita taat kepada perintah Allah, insya-Allah ibadat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kalau ibadat puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang beberapa perkara berkaitan dengan ibadat kita, ibadat puasa yang kita laksanakan ini. Moga-moga puasa pada bulan ini, Ramadan kali ini, lebih baik daripada sebelumnya, dengan arti kata kita memperbaiki tata cara aktiviti yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, dengan cara kita mengoptimalkan ibadat puasa kita dengan sebaik mungkin, dengan cara kita menyambut bulan Ramadan dengan sepenuh hati kita, dan kita memenuhkan hari Ramadan dengan mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, yang di mana yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkati hidup kita, Allah Ta'ala terima segala amal ibadat kita, terutamanya ibadat puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, dan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, insya-Allah kita semua akan mendapat takwa daripada ibadat puasa kita ini, seperti mana kata Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun. Moga-moga kita mendapat takwa daripada hasil ibadat puasa yang kita lakukan, dengan syarat kita bersedia, dengan syarat kita melaksanakan ibadat puasa tersebut dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Itu saja sedikit tazkirah untuk peringatan diri saya dan tuan-tuan semua. Baik, saya sudahi dengan tasbih kafarah dan subhanakallahumma hamdika astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.